Apa ni? Degil betul kau ya? Ha? Ke kau memang kemaruk nak laki Aslin tu? Seronok sangat ke jadi penyondol ni ya? Kan aku dah cakap. Sebabkan kau, Zul ceraikan aku. Kau tahu tak? Dah aku kena cerai, kau bolehlah kurang ajar dengan aku lah ya? Tolonglah, saya dah banyak masalah dah Puan. Saya tak masuk campur pun. Amboi, tak nak masuk campur. Habis tu, yang gelang mutiara tu, kenapa dia bagi kat engkau? Kau tahu kan, dia sendiri cakap sepatutnya gelang tu dia nak bagi dekat arwah bini dia. Kenapa bukan dekat aku? Kenapa dekat engkau yang tak siapa-siapa dengan dia? Tanyalah dia, mana saya tahu. Oh, konon tak tahu. Kau jangan sampai aku bawa pejabat agama datang sini Cakap apa ni? Tak payah nak bawa tak tahulah. Padahal engkau duduk sini sebab kau nak sapu anak dengan bapaknya sekali kan? Astaghfirullahaladzim. Saya tak ada pun nak... Sudah, tak payah nak defend lah. Padahal satu taman ni dah tahu yang kau tu bukan Aslin. Terkamak kau nak malukan diorang semata-mata nak harta? Ya Allah, saya cuma... Sudah! Aku tak dengar suara kau tu lah. Suka